Hai, selamat datang ke Sasa Channel. Awal-awal video saya dah pergi Eco Shop. Dah dapat dah apa yang saya nak minggu lepas. Saya nak kentang dengan roti canai, dapat beli. Cuma paus saya tak beli sebab tak ada stok. Peti sejuk tu dah restock dah barang-barang je. Lepas tu singgah ke Eco Shop pula. Singgah ke BS Fresh Mart pergi beli barang dapur. Sekarang saya lebih suka pergi BS Fresh Mart sebab apa? Sebab barang dekat BS Fresh Mart ni dia kumpul sekali je kat situ sebab kedai dia kecil kan. Kalau macam TF kena naik atas, kena pergi hujung dalam 1 meter. Berapa meter ya? Nak naik ke atas, nak pergi ke bahagian laut tu. Jadi saya penat, mengah sikit nak pergi. Jalan kaki jauh nak naik atas tu TF tu. Okay, jadi saya dapatlah beli barang-barang dekat sini. Macam biasa bajet saya 150. Jom tengok saya shopping. We all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we stick together, ride or die. Let's show we care. Through thick and thin, you didn't let by my side, a shoulder to lean. Selesai akhirnya belanja mingguan minggu ketiga di bulan Mei. Total dekat sini sebanyak 100. Ada sen dia, cuma saya lupa amount sen dia berapa. Dan dekat Eco Shop tadi pun RM4 lebih. Lepas tu saya ada pergi Mr. DIY. Dan bakinya tu saya pergi cuci kereta. Selepas tu ada lagi baki dia, start silap saya sebanyak RM11. Nanti hujung bulan saya akan kira baki belanja bulanan ni.
Korang boleh tengoklah dekat situ berapa bakinya. Itu je lah untuk video kali ni. Thanks for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.